Air guys, air. Oh, tengok dia langgar air. Wah, stable. Yes, hai, assalamualaikum kawan-kawan Projek Solo. Apa khabar? Dan hari ini Projek Solo macam biasa berada di Chaiken Motorcycle Puchong, di mana kita nak review jentera apa hari ni guys. So korang kena tunggu dan nantikan apakah dia guys. Okay guys, jadi inilah dia jentera yang kita nak review hari ini. SYM Cruisim 400 guys, berkapasiti enjin 400cc. Alamak guys, hujan lah guys. Walau apa jua keadaan cuaca, kita layan. Jadi inilah dia guys, yang kita nak test ride dia. Sebuah super maxi scooter daripada SYM Cruisim 400. Guys, berkapasiti enjin 400cc dengan berat sekitar 220 kg guys. Memang nampak bulky, besar, tapi apa pun kita nak rasa dia punya handling macam mana, dia punya keadaan bila kita ride bersama skuter ni. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ketinggian tempat duduk 785 mm and agak tinggi sedikit. Alright. TFT meter 7 inci. Okey. So nanti aku akan detailkan dia punya features yang ada pada TFT meter dia guys. So button-button mode dia kat sini. Ini horn, bypass light depan, dan kat sini hazard light depan sini, dan sini on off ignition, dan kat sini starter. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay guys, kita jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buncu. Okey, ini dia punya ni manual guys. Manual dia. Okey. Alright. Okey. Dan baju yang aku pakai ni, baju hujan ni daripada OneDry Spec Pro. Dan kalau korang nak dapatkan baju hujan ni, korang boleh pergi dekat TikTok Projek Solo, dekat beg kuning guys. Okey, kita cerita balik pasal jentera ni. Sebuah skuter maxi, didatangkan dengan spesifikasi yang agak lengkap untuk sebuah skuter moden. Berat sekitar 220 kg. Ketinggian tempat duduk 785 mm. First impression aku dengan skuter ni, terasa macam sebuah cruiser yang bakal meluncur di jalan raya. Bila bawa dengan keadaan hujan yang lebat ni, dengan berangin kan, dari segi dia punya stability dia, memang stable lah agak nimble jugalah Okey. Bila jalan dekat jalan berlekuk-lekuk ni, suspension dia quite good. Pick up bagus. ABS depan belakang.
So hari ni aku tak akan bawa masuk ke highway. So jalan dekat-dekat sini saja. So aku nak kongsikan sikit dia punya top speed lah sikit kan, apa yang ada dalam kertas, sekitar 1314 km sejam. Okay, dan aku boleh samakan dengan ADX-TG 400. Dia punya spek, power, dan cuma dari segi fizikal dia berbeza lah, ya. Dia lebih kurang ADX-TG 400 guys. So durability dia bila jalan waktu hujan ni, okay lah kan, confident kan, lawan angin sikit. So windshield dia pun agak tinggi, ya, lebih pada aras dada. Dia punya windshield dia memang dia bagi pelindungan yang maksimum lah, ya, pada riders. Brake bagus. Okay, kita tak boleh nak bawa laju-laju sangat lah guys, santai-santai. Air guys, air. Oh, tengok dia langgar air. Wah, stable. So cuma bila jentera ataupun skuter besar-besar macam ini kan, kita nak rasa dia punya maneuver dia lah kan. Bila kita nak U-turn, nak buat pusingan U kan, dia agak ketara lah kan. Pasal besar-besar ni kita rasa sikit kan macam mana. Okay, U-turn. Okay, lulus. Okay. Okay, kita take time sikit lah untuk serasikan dengan skuter ni. Ambil masa sikit kan, nak manja-manja dengan dia dulu, kena manja. So aku rasa kaki aku selamat daripada air hujan lah guys. Bila dekat apa ni, leg position ni, pemijak kaki ni kan, rasa air selamat daripada air hujan. Inilah dia bagusnya bawa skuter ni kan, dia tak terdedah dengan air hujan ataupun lecak macam tu. Aku bawa ADV 150 pun sama. Tapi yang ni dia bagi protection maksimum dengan wind dan air hujan. Tapi macam mana pun, kalau dah lebat sangat pun kena juga guys. Tapi dia punya maneuver senang lah. Okay, nak menjelok ke apa ke aku rasa okay lah, just nice lah. Walaupun jentera ni, skuter ni nampak besar, in term of dia punya maneuver tu still okay lagi lah pada aku. Okay, lagi satu yang bagusnya, dia punya single stand ni dia berfungsi sebagai brake lah. Bila kita parking, dia macam handbrake lah. Dia tak bergerak bila dah turun single stand. Okay. Macam tu. Okay,
Untuk pengetahuan korang, skuter ni Cruisim 400 ni dilancarkan pada tahun lepas lah, ya. Bulan berapa Projek Solo tak ingat dia punya tarikh dia. Bikin review hujan-hujan kan. Tapi apa pun kita kena buat jugalah guys. Sebenarnya nak bawa motor ni tak kira, especially kita sebagai bikers kan, apa jua keadaan pun, kalau kita perlu jalan, kita jalan kan. Tapi kalau pada aku lah kan, kalau hujan terlampau lebat sangat dengan berangin kuat kan, yang tu kita kena berhentilah. Tunggu sebentar, sementara hujan reda, itu yang terbaik lah kan. Dah reda sikit, kalau ada baju hujan, jalan, kita jalan kan. Lagi satu, kadang-kadang hujan ni bahaya dia apa? Kadang-kadang lopak air, lubang kita tak nampak, pandangan kita terhad kan, bila hujan ni kan. Lagi satu, angin, itu salah satu perkara lah ya yang kita kena jaga-jagalah, alert. Okey, kita sambung balik cerita kita dengan Cruisim 400 ni guys. Macam mana kita test tadi, kita santai-santai ya. Aku nak kongsikan lah dengan korang berkenaan dengan berat dia. Senang ke nak handle dengan berat 220 kg, dan fizikal Projek Solo ni dengan berat 70 kg dan berketinggian 165 cm ni. Okey ke? Boleh lagi pakai ke jentera ni kan, dengan badan kecil ni? Boleh guys, boleh. Tak ada masalah Cuma dia ketinggian dia 785 mm kan. Dan pada aku dia punya seat ni dia lebar sikit. Jadi lebar, dia dah makan sikit ketinggian kita untuk kita step down kita punya kaki lah kan. Tapi yang ni seat dia lebar. Jadi dia tekankan sikit lah kan. Normal lah kan. CC pun dah besar, physical automatically akan lagi besar lah macam gitulah. Tapi boleh lah menjingkit sedikit kan. Skuter ni dia punya look memang nampak bulky. Yang minat nak ride cruise long distance kan, atas highway, ni champion lah pada aku, champion kan. Walau aku tak masuk highway, aku dah boleh rasakan lah sedikit kan. Kalau kita tengok look dan spek dia pun kita dah tahu kan apa yang skuter ni boleh bagi kat kita. Dari segi spesifikasi lain, feature-features yang dia datang seperti TFT 7 inci, boleh mirror dengan phone kita. Dia ada TPMS kan, ABS depan belakang. Dia ada traction control, TCS dia boleh on, boleh off. Alright, okay, itu yang feature-features yang terdapat pada skuter ni. Dari segi handling pada aku cukup sempoi kan, agak nimble walaupun dia berat. Pada aku mudahlah nak handle jentera ni, skuter ni, tak ada masalah. Dari segi ergonomik dia pula guys, tempat duduk dengan handle ni tadi memang selesa sangat. Leg room dia ni pada aku cukup selesa kan, memberikan perlindungan yang cukup maksimum, especially kita long distance kan, berhadapan dengan hujan, angin, so dia punya protection tu mantap lah kan. Dan ergonomik dia memang aku rasa kalau long distance ride kan, dengan ada belakang ni, so dia punya pillion seat pun agak besar kan, aku rasa memang selesa. Cuma tak ada pillion hari ni, tak boleh lah nak bagi komen tentang pillionnya tempat duduk. Tayar dia belakang saiz 14 guys 160 14, saiz 14. Dia punya tayar kilang dia tu rasa lembut, soft compound punya tayar. Dan depan dia
1207015. Tayar hadapan dia. Dia datang standard dengan tayar Maxxis. Kaliper dia lah. Dia punya lampu semua fully LED guys. Okay. Ni lampu bypass dia dekat depan ni, sebelah kiri. Tarik ya depan ya. Okay. Tutup minyak dia macam ni. Untuk nak buka slot pengecas USB Type C dan Type A dekat sini. Dia punya cara dia kena buka macam ni, pusing sebelah kiri, tap, baru dia terbuka kan, macam gitu. Okay. Type A, Type C. Alright, tutup balik, keras sikit, tu naik. Okay. So okay guys, dia punya kompartmen poket dia. Ni dia poket dia dalam guys. Wow. Ambil kau. Besar. Kanan. Okay, kanan. Yang ni guys. So kat sini dia ada port pengecas dia kat sini. Capacity bawah seat dia guys. Simpanan bawah seat, ruang simpanan bawah seat, tak silap aku 45 liter. Agak besar. Boleh 2 biji helmet letak dalam ni. Memang besar guys. Yang seperti kita sedia maklum, tadi aku ada bagi tahu. So single stand ni guys, consider dia punya handbrake lah. Bila kita turunkan, dia akan automatically skuter tak boleh bergerak lah. Okey, jadi baik guys, itu saja perkongsian. Semoga video ni bermanfaat. Dan kawan-kawan yang baru saja masuki channel Projek Solo, korang selamat datang. Dan korang jangan lupa follow, like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kawan-kawan yang nak dapatkan jentera idaman korang, korang boleh je datang ke Chaikan Motorcycle. Terdapat 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang. Dibuka setiap hari guys, termasuk hari Ahad. Di sini juga terdapat pusat servis guys. Dan kalau korang nak datang sini, korang boleh je jumpa dengan tim-tim sale kita kat sini. Kalau korang tak nak datang, korang nak call je pun boleh. Hubungi kawan-kawan sale kita kat sini. Jadi, mana kawan-kawan nak dapatkan jentera idaman korang, korang boleh je datang turun ke Chaikan Motorcycle.